Sekarang kita akan masuk ke latar belakang kajian kes kami. Latar belakang kes yang kami kaji, kami fokuskan kepada satu kes salah guna kuasa yang melibatkan seorang bekas ketua pegawai eksekutif iaitu CEO anak syarikat Kerajaan Negeri Melaka iaitu Encik Amir Ali. Pada 12 Julai 2024, beliau telah dijatuhi hukuman denda sebanyak RM15,000 oleh Mahkamah Seksyen Air Keros selepas mengaku bersalah atas tindakan melantik anak perempuannya sendiri ke dalam syarikat tersebut pada April 2021. Seterusnya, bagi menyokong asas kajian ini, kami menekankan dua konsep utama iaitu pertama, integriti. Integriti ialah sifat jati diri yang merangkumi nilai kejujuran, amanah serta pegangan yang teguh terhadap prinsip moral dan etika yang betul dalam sesebuah organisasi. Yang kedua ialah rasuah, iaitu merujuk kepada perbuatan memberi atau menerima sesuatu ganjaran sama ada dalam bentuk wang, hadiah atau kelebihan untuk mendapatkan sesuatu faedah secara tidak sah. Dua konsep ini yang menjadi teras dan bertentangan langsung dengan salah guna kuasa yang berlaku dalam kes ini. Sekarang kita masuk kepada kronologi. Pada 1 April 2021, Encik Amir Ali membuat urusan berkaitan bayaran gaji keseluruhan berjumlah RM13,750 Malaysia yang diterima oleh anak perempuannya selepas dilantik sebagai pegawai kewangan W41 di syarikat Melaka Halal Hub Sendirian Berhad Jasin. Pada 12 Julai 2024, Encik Amir Ali dijatuhi hukuman denda RM15,000 Malaysia oleh Hakim Elizabeth Payawan selepas mengaku bersalah atas pertuduhan di bawah Seksyen 23 dan Seksyen 26 Akta SPRM 2009. Kesalahan tersebut boleh dikenakan hukuman denda maksimum RM50,000 Malaysia atau penjara sehingga 7 tahun atau kedua-duanya sekali. Untuk metodologi kajian ini, kami menggunakan reka bentuk tinjauan secara dalam talian. Jadi, instrumen kajian yang digunakan ialah Google Form yang mengandungi 5 bahagian soalan. Seramai 22 orang responden yang terdiri daripada pelajar ULRS 1032 telah terlibat sebagai sampel kajian. Pengumpulan data pula dijalankan melalui pautan Google Form yang diedarkan kepada responden. Data yang diperoleh kemudiannya dianalisis untuk mengenal pasti pandangan responden berkaitan dengan isu yang dikaji. Objektif kajian. Yang pertama, untuk mengkaji pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang budaya kabel. Yang kedua, untuk mengkaji faktor, kesan dan langkah pencegahan yang boleh dilakukan untuk membendung isu ini. Insiden kritikal. Seorang ketua pegawai eksekutif didakwa menyalahgunakan kuasa dengan melantik anak perempuannya sebagai pegawai kewangan syarikat. Dapatan kajian. Berdasarkan dapatan Google Form, yang paling banyak dipilih oleh responden ialah hilangnya peluang kepada individu yang layak serta berlakunya ketidakadilan. Terusnya ialah faktor. Yang pertama, menaikkan taraf ahli keluarga sendiri. Kedua, sifat mementingkan diri sendiri tanpa melihat akibatnya. Ketiga, merasa mempunyai kuasa untuk membuat keputusan sedemikian dalam syarikat. Terusnya ialah kesan. Yang pertama, kesan hilang peluang kepada yang layak. Yang kedua, ketidakadilan dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, menjejaskan nilai integriti seseorang. Seterusnya, cadangan bagi membantah salah guna kuasa ialah dengan memperkuasakan undang-undang. Seterusnya, memberi hukuman yang lebih berat kepada individu yang menyalahgunakan kuasa. Dan akhir sekali, pendidikan integriti yang secukupnya. Bila kita beralih kepada kesimpulan untuk kes ini, di sini telah membuka mata dan juga memberi kesedaran kepada orang ramai bahawa isu kabel atau orang dalam ini semakin berleluasa, sama ada secara langsung atau sebaliknya. Dan lain daripada itu, ia juga dapat menambah pengetahuan kepada segelintir masyarakat yang masih belum sedar di mana isu kabel ini juga merupakan masalah integriti yang serius dan boleh didakwa di mahkamah sekiranya disabitkan kesalahan. Sekian sahaja pembentangan poster kami iaitu salah guna kuasa CEO JLC